Asal kita wajib taat ibu bapa. Lepas pada kita menikah, wajib taat seluruhnya kepada suami. Dan ibu bapa kena faham. Anak tina kita, apabila kita kepada seorang lelaki, dia wajib kena taat seluruh jiwa raga dia kepada dia, kerana itulah syurga neraka dia. Jangan paksa telefon anak tina kita balik tahun ni. Jangan buat gitu. Kita punca balah suami isteri anak kita. Jangan royak gapo anak tina. Kalau anak jatuh kita ada hak. Ingat, ni beza anak jatuh. Anak jatuh kita nikah dengan tina. Telefon anak jatuh kita. Mak nak suruh gaya ngamuk ni. Wajib anak jatuh tu taat. Hingga klik pergi cari mak dia. Kena nikah, kena panggil bini dia pun mari ingat nikah. Tapi anak tina jangan royak gapo-gapo. Nak balik pun tak apa, tak si balik pun tak apa. Tak deraka lah seorang anak perempuan apabila berkahwin tidak pernah balik hari raya, tak derhaka langsung pun. Tak pernah derhaka dia bagi. Kena faham, ni mak apa pula. Royak dah kok kahwin tu nyo. Hari ni mak suruh kelik lah tahun ni kata raya gini-gini. Dia gelisah dah. Sudah. Mak suruh kelik. Cik Abel dia nak klik kapun dia, sudah gelisah. Jadi dalam persimpangan, dalam dilema. Di persimpangan nyawa dia. Jadi lagu dah pula. Jadi pening dia. Jangan buat nyanyi kau anak tina kita. Dia nikah dengan orang siapa. Sebab tu ulama kata kita pegang anak tina ni untuk orang jarang. Kita cara kita ngui dia akhlak semua untuk orang lain. Dia nikah jadi orang lain lah. Anak jatuh kita bawah tapak kaki. Sebab tu anak jatuh aling setara mana, nikah ramai setara mana, bawah tapak kaki ibu dia. Syurga neraka di bawah tapak kaki ibu. Wajib dia kena taat. Ibu dia kata mari raya ngamuk, wajib kena. Tu beza ni. Kalau ada nak tina nyanyi, tak suruh raya nak klik ni raya dengan kita. Ni tak suruh raya, jangan ganggu pernikahan orang. Ni suruh arah gitulah. Ni mek sakit ni kau gapo dia apa suruh marilah kata. Kawan tu ada kerja kau gapo dia. Kalau gitu atas anak saja. Mana tok laki mu tak kelik deh. Nyo habis nyo bah berlaku. Jangan dok kecek. Kadang-kadang antara punca balah suami isteri masuk campur mertua ataupun ibu. Ibu lagu tu perangai dia. Ya ada lagi perangai tak jauh ibu ni lagu ni. Apabila dia pegang anak jatuh dia siapa umur 20, saya lah dia. Tiba-tiba ada perempuan lain mari ambil anak jatuh dia. Dia akan rasa tercabar. Ambo pegang dia 20 tahun, tiba-tiba ni baru ambil setahun. Anak jatuh ambo saya dia lebih daripada saya. Ibu ni yang perangai lagu tu. Dia akan buat benda-benda yang menunjukkan biar nampak anak jatuh dia lebih ke dia. Mak demai ni nak suruh tengok lagu mana anak jatuh dia. Bergegah tu anak jatuh dia. Mak demai ni mana? Bini demai pula. Sudah. Dia nak tengok mana. Ni bahasa mak ni jadi masalah juga. Saja jadi kau buat masalah. Benda tak sangat mana. Dia nak uji anak dia setara mana dengan dia. Mak demai mana yang penting. Sudah. Kawan ni bini lagi depan. Sudah. Jangan lagu tu kita ni. Nak uji. Setelah ada lagu tu. Saja. Ya orang tina ni dia payah nak lepas anak jatuh. Anak jatuh ni. Ambo pegang 20 tahun dia saya hok ni. Baru kena setahun baru bini dia. Lebih ke dia. Ni cepat hati. Tu kita orang anak jatuh kalau ngamuk paling masalah. Mak kita ayah tak ada masalah. Mu nak kelik ikut mu. Mu tak si kelik ikut mu. Nak mati tengok jalan ikut mu mengatik sendiri ya. Orang jatuh yang mudah dia tak ada perasaan mana. Mak ni sudah lalu. Sebab tu mak biasa balah dengan natutino. Jarang tok tua balah dengan natutino. Balah bahang ngacuk. Jarang orang jatuh balah tolong nah. Bagai-bagai lagu biasa hak tino mak. Saja pergi rumah tengok ni. Sudah nah. Sebab tu moleknya jangan duduk dengan orang tua. Nikah jangan duduk dengan orang tua. Jadi masalah. Lagu tu lah nama. Orang jatuh wajib taat kepada perempuan dan perempuan wajib taat kepada orang jatuh. Sama adil dah. Adil lah. Isteri kena taat kepada suami 100%. Suami anak laki wajib kena taat kepada ibu dia. Sama-sama adil dah. Tu Islam buat molek dah. Laki wajib taat kepada perempuan, perempuan wajib taat kepada lelaki. Adil dah.